Assalamualaikum. Perkembangan yang menarik hari ini, bagaimana kita dapat lihat Yang Amat Berhormat MB Kedah YB Sanusi kembali dilantik sebagai pengarah pilihan raya Perikatan Nasional. Ini perkembangan yang sangat menarik, tuan-tuan. Dan kita dapat lihat juga bagaimana Dr. Razigidin dan juga Azmin Ali ditamatkan perkhidmatan dalam Perikatan Nasional. Ini suatu tamparan yang hebat kepada Bersatu. Bagaimana semalam Bersatu buat sidang media, kata nak bersama dengan Perikatan Nasional, nak masuk bertanding, bersedia berlawan dengan PAS. Dan tengok hari ini apa yang berlaku. Dr. Sam dengan tegasnya, dengan kuasa yang ada pada beliau sebagai pengurusi Perikatan Nasional, telah mengambil tindakan yang tepat pada kiraan saya. Ini adalah merupakan Dr. Sam nak tunjuk siapa yang sepatutnya menggunakan logo Perikatan Nasional ini, dan siapa yang sebenarnya berkuasa memberi watikah untuk seseorang calon Perikatan Nasional itu bertanding. Ini perlu difaham oleh semua orang, dan ini merupakan satu rombakan untuk Perikatan Nasional bergerak berdepan dengan PRN dan juga PRU P16 nanti. Ini adalah merupakan pasukan yang kita kira sebagai solid untuk bergerak. InsyaAllah apa-apa pun tolak amdap PRU 16